Dekat rumah mana ada bench untuk dip, mesin untuk dip tu. Tak ada kat rumah. Tapi mungkin ada kursi kat rumah kan. Betul. Nak buat dip dekat rumah macam mana, Mah? Okey. So, cari kursi. Cari kursi. Di tepi. Okey. Pegang macam ni. Okey. Lepas. Yang ni pun kena turun habis lah. Habis. Lepas. Push. Lepas. Push. So, ni exercise tricep yang korang boleh buat kat rumah. So, dia angkat berat badan korang. Arnold pun banyak main ni. Arnold pun main benda ni. Betul. Tapi nampak macam senang je. Sebenarnya susah kan. Kalau kita buat betul-betul kontrol memang berat. Dia burn lah. Betul-betul burn. Yang ni macam ni, sesuai buat awal ke ataupun hujung-hujung? Bagi Amar, game ni dia lebih kepada tebal. So buat ni masa memula pun boleh. Buat awal-awal untuk training. Lepas tu kalau ada dumbbell kat rumah, bantai lah buat overhead, buat kickback semua lah. Game ni dia macam kalau kau kan antara isolate dengan compound, dia lebih pada compound lah. Macam tu lah dia punya efek dia kan. Kalau isolate ni dia game yang macam bentuk kan. Dan ni dia tebal. Sebab apa? Sebab dia pergi bawah penuh. Dia akan target keseluruhan lah. Okay. Alright guys, kalau nakkan lagi lah tips ada lepas ni, soalan kau tanya kat Amar, follow guys.